Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. What was the there? Tocah. Minta sikit. Cantiknya. Pergi sikit. Nah. Aku nak bengok lagi jambe, tengok jambe kesung. nak boleh hadap tu kena dia. Gila. Kita pergi dapur lah, orang dapur busy lagi ni pagi ni. Hey, mesin dah. Oh ya. Mama dah mandi dah. Why? What happened to you? Oh, kitchen full. Kitchen full? Okay. Ada tak? Wah. I pagi relax sebab I termalam. Kita malam. Mung bila nak berak ayah? BBQ malam ni tau. Ya lah tu. Lepas tu dia tengah. Tu bos duduk tengah air. Tahu pala motor sama mati tapi pakai baju. Dia Hajah yang suka interplay dia. Kita interplay dia. So ini adalah houseboat kami. Agak berselerak lah sebabnya belum set up lagi. Semalam sampai. Dengar hujan Miu. What you looking for, Miu? What you looking for? You wanna eat? Huh? Where your father? Where your father? Your father is not coming. Your father forgot for you. So ni set karaoke. Ini malam santai. Barang hadiah, hamper. What is that? Wow.
Yang masak. Lebih azimatku. Azimatku yang masak ini. Mana bosuk? Apa sebenarnya ayah pekon nak pegang tu. Tak baca ayah tu. Pengurus setia. Bunyi ke? Bila tu kau beli mak tu? Ni apa? Berapa ekor? Ni berapa ekor? 2 ekor. Empat ekor mari. So, jadi macam sikit sana. Banyak. Itu yang 2 plastik tu. Paket tu tak kita ambil. Ada tu. Paket tu mana? Pohon. Ada tu. Pakai pohon sayang. Dengan kepak tu, paha 2, kepak 1 je. Paha 2, kepak 1 je. Dapat ikat. Dah. Okey. Cuba. Aduh, apa? Apa ni? Kita basuh. Okey. Pak. Masak masak. Kita kata tu kecil-kecil makan dah. Kecil-kecil aja. Apa tu ni? Aduh lagi tu. Awak nak tanya apa? Ai teh. Oh, baik. Bila. Mana? Ada kira apa? Mesti ada topek dia. Siapa nak saya ni? Boleh. Cukup. Ayah, tu plastik tu 5 ekor, you 2 ekor. So supik. 3 ekor so supik. Juga ada dia. Takut kenapa? Oh. Untuk organizer travel. Manager travel. Buat master dah. Semua buat tak jadi. Ibu membawa. Kisah. Ibu membawa. Apa pula? Apa ingat apa? Tak dulu ke muka. Yang ni kering. Akak air. Ya akak air. Jangan betul. Oh, ni lagu mahal ni. Cik dah. Gemuk. Dia loncat.
sikit. Vanilla Pak Cu dah datang ni. Kamu ingat orang masjid ni ke? Aku dah lah ambil video ngopak gegar ni. Mu ni. Kacik kalau dengar suara tu kacik ya. Kacik. Pandanglah sama lemah sangat. Saya satu-satu je. Nama semua tak nak kalah. Oh, yang panjang yang nama. Siapa hak paling panjang kali ni? Satu. Ni, anak Ceti pun sama. Aisyah Medina. Tolak juga. Yang nak BSF, Dia ada mini ke sana. Jom. Orang nak berak pula. Aktiviti air ibu rakit diwajibkan memakai life jacket. Kalau tak pakai life jacket dia tak pernah akan turun. Macam mana turun bawah? Kalau aktiviti air ibu ataupun kita kayak rakit kena wajib kena pakai life jacket. Kalau tak kena orang panggil pemanah. Okey, tambah sekali dia nak tekankan tentang dalam siap menggerakkan juga aktiviti air ibu rakit diwajibkan memakai life jacket. Kalau tak pakai life jacket dia tak pernah akan turun. Macam mana turun bawah? Ini ramai ni. Kita bakal jagalah. Perjalanan kita ni mengambil masa lebih kurang 3 jam. Nak sampai ke sungai Koi, Netia dan kampung asli lah. Mengambil masa 3 jam. Dan sebelum tu semua dah tahu kan ada dalam tempat sudah sampai awal semaitan. Lagi jangan buang sampah di dalam tasik. Kita makanan boleh buat, makanan boleh buat plastik boleh buat. Sebab ni dalam tu dia ada sampai 300 meter pada kedalaman dia. Sebab kita bagi pakai life jacket. Pakar punya mana pun tak ada lagi di sini tasik tak ada lagi yang pakar Mak Saleh kan tak ada Islam. Okey, sebab dia dalam dia gelap. Okey. Apa luasan dia? Luasan 300,000 hektar. Lebih kurang 3 kali atau 4 kali Singapura. Sebab ini hutan yang paling tua selama 30 tahun. Berbanding dengan Amazon dengan hutan yang paling tua lah. Kalau kita ingat Papua Afrika kan, di sini hutan yang paling tua. Ya, ada lagi lah sejarah-sejarah nanti kita masuk ke mana kita sejarah ini Jangan tak. saya ringkas ya. Kembangan ini dimana pada tahun 2003 mengambil masa 3 tahun untuk penuh macam tu ya. Dan sekarang pada sekarang ini dah 50 tahun lah operasinya. Main ni agak-agak jagalah. Tak bahaya ni. Bayar tu. Tambuhan semua. Lebat. Lebat. Dia dah kira. Perjalanan kita ni mengambil masa lebih kurang 3 jam. Nak sampai ke sungai Koi, Netia dan kampung asli lah. Mengambil masa 3 jam. Dan sebelum tu semua dah tahu kan ada dalam ni. Tak dah sampai awal semua. Satu lagi jangan buang sampah ke dalam tasik lah. Sisa makanan boleh buat. Makanan tu apa jangan buat plastik tu jangan buat. Okay. Sebab ni dalam lah dia ada sampai 300 meter kedalaman dia.
pakar macam mana pun tak ada lagi di sini, kat sini tak ada lagi yang pakar Mak Saleh ke, tak berani staf. Oh. Dalam dia pula untuk keluasan dia, keluasan 300,000 hektar, lebih kurang 3 kali atau 4 kali Singapura. Sebab di sini hutan yang paling tua 130 tahun berbanding dengan Amazon dengan Kongo, hutan yang paling tua. Kalau kita ingat Kongo, Afrika kan, Amazon, di sini hutan yang paling tua. Ya, ada lagi lah sejarah-sejarah ni. Nanti ada masa saya bercerita malam ni. Ada sejarah pemilih, So, saya ringkaskan kembangan ni dibina pada tahun 2003. Masa 3 tahun belum. Jangan mengamuk, jangan mabuk. Itu prank ni masuk YouTube. YouTube jangan marah-marah. 33 tahun. 33 tahun. Tapi lah orang dengar meeting ni. Nampak ni, kusyuk ni. Sini ni. Apa hari sama juga anak-anak semua kita. Pengerusi. Kalau pakar macam mana pun tak ada lagi di sini, kat sini tak ada lagi yang pakar Mak Saleh ke, tak berani staf. Ni nampak dia dalam dia pula. So keluasan dia, keluasan 300,000 hektar, lebih kurang 3 kali atau 4 kali Singapura. Sebab di sini hutan yang paling tua 130 juta tahun. Kita berbanding dengan Amazon dengan Kongo, hutan yang paling tua. Kalau tu kita ingat Kongo, Afrika kan, Amazon kan. Di sini hutan yang paling tua. Ya, ada lagi lah sejarah-sejarah ni. Nanti ada masa saya bercerita malam ni juga. Ada sejarah pemilih Jepun sini. Tahu lah pakar sejarah. So saya ringkaskan kembangan ni dibina pada tahun 73, mengambil masa 3 tahun untuk penuh macam ni lah keadaan sekarang ni. Mana sekarang ni lebih 50 tahun lah tasik ni. Berapa tahun? 50. 50 dah. Saya tak itinerary aktiviti apa hari sama ada dengan anak rumah kita. Pengerusi. Ada ambil. Tanggalah urusan Nabi selama 3 hari di Royal Belum ini. Tanggalah segalanya. Bahwa senang mat wala wassabi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah dan Nabi, mudahkanlah urusan kami selama 3 hari di Royal Belum. Mudahkanlah segalanya. Bahwa senang mat wala alihi wasahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Kau lah. Ngantuk ni adik ni. Anak 3 kan dia nak sleep. Adik. Ica. Ica tak masuk kamera pun. Basuh eh. Basuh eh.
cerita berak pula eh. Oh, buat video ni. Rina. Takut ke? Ya, dia dah bawa. Dia dah tak ada, lalu dia nak oyang apa. Belakang dia lah ni. Nampak tak tu pergi siapa? Pasang. Akang tak. Mama bagi kat awak. Dah berjalan. Dah berlayar ya. Ya, ni Izzuddin. Ada semua ya family. Kita tengok dalam video. Allah. Oh tu YouTuber tu depan orang. Halo guys. Dun dun dun. Bye. Semua ya family.
Bukan kita tak. Cik, healing ada. Okay guys, bot telah berlayar. Sedang berlayar. Menunggu ya. Ya. Dapat juga 8 bulan. Ya ke? Dari bulan berapa kita macam? Okey, Wina duduk sana kaca ambil gambar. Pegang tu, pegang. Picture sini. Oi. Tapi Wina nak ambil gambar. Jom, ambil gambar jom. Family kita. Aja. Video. Oi, gua ajar tu. Umairah mana Umairah? Umairah. Habis tadi dah balik.
Orang bagi bunga, dia bagi petai. Kita saling kasih. Jadikanlah itu memori. Orang bagi bunga, dia bagi sama petai. Kau tahu tidak semua. Ada udara.
saksikan kejam dua. Mak bawang semua. Mesti nak kumpah bawang. Lalu sikit, lalu sikit. Ni pakcik bawang. Pakcik lengkuas. Pakcik lengkuas. Ini pakcik-pakcik basuh pinggan. Ni dah sebab warna merah lah basuh pinggan. Oh iyalah, ada colour lain dah. Ah. Kenduri siapa ya? Rewang ni? Kenduri siapa ya? Kenduri siapa? Ryan lah. Aceh juga tu. Jap. Alah, kau duduk brokoli. Baju. Nenek. Kau pelanggar. Naik bot ke?